saya ni sebenarnya saya akan pastikan setiap kali, setiap hari mesti nak kena call mak juga. Setiap hari? Setiap hari kena call mak. Masya Allah. Nak kena call mak juga. Sebab apa? Walaupun kita dah ada isteri, ada anak, kita bayangkan kalau anak kita ni dia kita tak tahu pasal apa-apa pasal dia. Contohnya dia tak mahu nak bercerita tentang pasal dia punya sekolah ke. Kita tanya pun okey, semua okey. Kita pun rasa susah hati. Kalaulah anak duduk dekat asrama, kita tak dapat berhubung dengan dia seminggu contohnya. Seminggu kita tak berhubung dengan dia, kita pun rasa susah hati. Ya, betul. Dia ni makan ke tak, pakaian cukup okey ke tak, dah basuh baju ke tak, kita akan fikir dia tidur okey ke tak. Sebagai seorang ibu, itulah perasaan ibu, kan? Betul. Itu begitu juga dengan mak kita. Walaupun kita dah berkahwin, ada anak, mak ke ayah kita ke akan menganggap kita ni sebagai seorang baby lagi. Tetap anak dia. Tetap anak dia. Anak dia yang dulu daripada kecil, yang dia jaga daripada dua tapak tangan dia, yang dia besarkan sampai sekarang. Tiba-tiba anak dia dah lama tak call dia, tak tanya khabar dia. Betul. Dah tinggalkan dia. Jadi sebabnya kadang-kadang hampir setiap hari call, bukanlah nak sembang lama, kejap je 5 minit 10 minit tanya apa khabar, sihat ke tak, dan minta doa daripada dia supaya Allah mudahkan urusan untuk hari tu. Jadi hari yang kita mula setiap hari itu bermula dengan keberkatan doa seorang ibu dan ayah dah. Dr. Kos setiap hari Masya Allah. Jadi kita dah bermula hari kita tu. Apa hajat kita nak selesaikan hari-hari tu, kita dah bermula dengan keberkatan redha. Sebab apa? Redha Allah adalah redha ibu bapa. Kita dapat redha ibu bapa, kita dapat redha Allah.